Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Anis Suhaila binti Sulaiman, nombor matrik B2320016 dari program BBMGT semester 6, akan menerangkan tajuk pembentangan saya pada hari ini, iaitu gelagat, kepimpinan dan motivasi pekerja. Topik ini penting kerana cara seseorang pemimpin bertindak dan melayan pekerja boleh memberikan kesan kepada motivasi, prestasi dan aktiviti sebuah organisasi. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan gelagat kepimpinan? Gelagat kepimpinan ialah cara seseorang pemimpin bertindak, berkomunikasi dan membuat keputusan dan berinteraksi dengan pekerja. Manakala motivasi pekerja pula ialah dorongan yang menyebabkan seseorang pekerja berusaha untuk menjalankan tugas dan mencapai matlamat organisasi. Kedua-duanya mempunyai hubungan yang sangat rapat. Sebagai contoh, apabila pemimpin memberikan arahan yang jelas, mendengar masalah pekerja dan menghargai usaha mereka, pekerja akan lebih mudah berasa dihargai dan disokong. Keadaan ini boleh meningkatkan motivasi dan seterusnya membantu meningkatkan prestasi kerja. Gelagat kepimpinan penting kerana ia boleh mempengaruhi beberapa perkara dalam organisasi. Antaranya ialah kepuasan kerja, semangat bekerja, kerjasama, prestasi dan produktiviti organisasi. Sebagai contoh, pemimpin yang sentiasa menghargai usaha pekerja boleh meningkatkan semangat mereka untuk bekerja. Selain itu, pemimpin yang menggalakkan komunikasi terbuka boleh membantu pekerja menyampaikan masalah dan bekerja sama untuk mencari penyelesaian. Sebaliknya, jika pemimpin sering memarahi pekerja, bersikap tidak adil atau tidak mendengar masalah mereka, pekerja mungkin mengalami tekanan dan kehilangan motivasi. Jadi, seorang pemimpin bukan hanya bertanggungjawab memastikan kerja disiapkan, tetapi juga perlu memastikan pekerja dapat menjalankan tugas dalam persekitaran yang positif. Terdapat 3 jenis gelagat kepimpinan yang boleh dikaitkan dengan gelagat pemimpin. Pertama ialah autokratik. Dalam gaya ini, pemimpin membuat kebanyakan keputusan sendiri dan memberikan arahan kepada pekerja. Gaya ini boleh menjadi berkesan apabila keputusan perlu dibuat dengan cepat, tetapi jika terlalu banyak digunakan, pekerja mungkin akan berasa tidak mempunyai peluang untuk memberikan pendapat. Yang kedua ialah demokratik. Pemimpin memberikan peluang kepada pekerja untuk menyampaikan pandangan dan terlibat dalam membuat keputusan. Gaya ini boleh meningkatkan rasa dihargai dan penglibatan pekerja. Yang ketiga ialah laissez-faire. Dalam gaya ini, pekerja diberikan lebih banyak kebebasan untuk menjalankan tugas dan membuat keputusan sendiri. Ia sesuai untuk pekerja yang berpengalaman, tetapi jika terlalu banyak kebebasan diberikan tanpa bimbingan, ia boleh menyebabkan kekeliruan. Oleh itu, pemimpin perlu memilih gaya yang sesuai mengikut keadaan dan keperluan pekerja. Seterusnya, untuk meningkatkan motivasi pekerja, terdapat beberapa gelagat yang perlu ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama ialah komunikasi yang baik. Pemimpin perlu memberikan arahan yang jelas dan bersedia mendengar masalah pekerja. Yang kedua ialah penghargaan. Pekerja perlu diberikan pujian atau pengiktirafan apabila mereka melakukan kerja dengan baik. Yang ketiga ialah sokongan. Pemimpin perlu membantu pekerja apabila mereka menghadapi kesukaran dan bukannya hanya menyalahkan mereka. Keempat ialah keadilan. Semua pekerja perlu dilayan secara adil tanpa pilih kasih. Dan yang kelima ialah ahli tuju yang jelas. Pekerja perlu memahami matlamat yang ingin dicapai dan mengetahui tanggungjawab mereka. Apabila perkara ini diamalkan, pekerja akan lebih mudah membina kepercayaan terhadap pemimpin dan berasa lebih bermotivasi. Seterusnya ialah motivasi pekerja. Motivasi boleh datang daripada faktor dalaman dan luaran. Faktor dalaman termasuk pencapaian, kepuasan kerja dan perkembangan diri. Faktor luaran pula termasuk gaji, bonus, pengiktirafan dan kenaikan pangkat. Untuk memahami perkara ini dengan lebih jelas, kita boleh melihat teori 2 faktor Herzberg. Teori ini membahagikan faktor pekerja kepada faktor motivasi dan faktor higienik.
Faktor motivasi seperti pencapaian, pengiktirafan, tanggungjawab dan peluang berkembang boleh meningkatkan kepuasan pekerja. Manakala faktor higienik seperti gaji, keadaan kerja, polisi organisasi dan hubungan dengan penyelia penting untuk mengelakkan ketidakpuasan kerja. Sebagai contoh, gaji yang baik mungkin mengurangkan rasa tidak puas hati, tetapi pengiktirafan dan peluang kenaikan pangkat boleh membuatkan pekerja lebih bersemangat untuk meningkatkan prestasi. Jadi, motivasi pekerja bukan hanya bergantung kepada wang. Hubungan antara kepimpinan dan motivasi boleh dilihat melalui satu proses. Apabila pemimpin menunjukkan komunikasi yang baik, pekerja lebih memahami tugas mereka. Apabila pekerja diberikan penghargaan dan sokongan, mereka akan berasa lebih dihargai. Perasaan tersebut boleh meningkatkan kepercayaan dan motivasi pekerja. Apabila motivasi meningkat, pekerja lebih bersedia memberikan usaha dan meningkatkan prestasi kerja. Dan akhirnya, prestasi pekerja akan memberi kesan kepada produktiviti organisasi. Sebaliknya, kepimpinan yang negatif boleh memberikan kesan yang buruk kepada pekerja. Antara contoh gelagat negatif ialah pemimpin yang sering memarahi pekerja, tidak mendengar masalah, pilih kasih dan terlalu mengawal. Jika perkara ini berlaku secara berterusan, pekerja boleh mengalami tekanan. Apabila tekanan meningkat, motivasi pekerja boleh menurun. Pekerja mungkin menjadi kurang fokus, kurang bersemangat dan kurang berminat untuk memberikan idea. Akhirnya, prestasi pekerja boleh menurun dan produktiviti organisasi turut terjejas. Oleh itu, pemimpin perlu memahami bahawa cara mereka bertindak boleh memberi kesan kepada emosi dan prestasi pekerja. Terdapat 5 cara utama yang boleh dilakukan oleh pemimpin untuk meningkatkan motivasi pekerja. Pertama ialah pengiktirafan, iaitu menghargai usaha dan pencapaian pekerja. Yang kedua, komunikasi terbuka, iaitu memberikan peluang kepada pekerja untuk menyampaikan masalah dan cadangan. Ketiga ialah ganjaran yang sesuai, seperti bonus atau insentif berdasarkan prestasi. Yang keempat ialah peluang perkembangan diri, contohnya latihan dan peluang kenaikan pangkat. Kelima ialah persekitaran kerja yang positif, iaitu mewujudkan tempat kerja yang selamat, adil dan saling menyokong. Jika perkara ini dilakukan secara konsisten, pekerja akan lebih cenderung untuk memberikan komitmen kepada organisasi. Apabila pekerja mempunyai motivasi yang tinggi dan dipimpin dengan baik, organisasi juga akan mendapat manfaat. Antaranya ialah kepuasan kerja meningkat, prestasi meningkat, kerjasama menjadi lebih baik dan kreativiti pekerja bertambah. Selain itu, pekerja juga mungkin mempunyai komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh membantu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan konflik di tempat kerja. Jadi, kepimpinan yang baik bukan sahaja memberi manfaat kepada pekerja, tetapi juga membantu organisasi mencapai matlamatnya. Sebagai kesimpulan, gelagat kepimpinan memainkan peranan penting dalam membentuk motivasi pekerja. Seorang pemimpin bukan sekadar memberikan arahan, tetapi perlu membimbing, mendengar, menghargai, menyokong dan memberikan inspirasi kepada pekerja. Pemimpin yang positif boleh membantu pekerja berasa dihargai, mengurangkan tekanan dan meningkatkan motivasi. Sebaliknya, kepimpinan yang negatif boleh menyebabkan tekanan, kehilangan motivasi dan penurunan prestasi. Oleh itu, pemimpin perlu memahami keperluan pekerja dan mewujudkan persekitaran kerja yang positif. Akhir sekali, pemimpin yang baik bukan sekadar mengurus pekerjaan, tetapi mampu mengeluarkan potensi terbaik dalam diri setiap pekerja. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.